Woi, jam orang pergi sekolah. Assalamualaikum. Aku dalam perjalanan ke Jitera ni. Sajalah nak explore Jitera kan. Sebab dekat area Kedah ni, Jitera ni aku jarang-jarang gila aku pergi. Kat area Kedah ni aku dah pergi. SP aku dah pergi. Changlon aku dah pergi. Pokok Senar pun aku dah pergi. Gurun pun berapa puluh kali dah aku pergi. Kalau start tu duk kata. So kali ni aku nak terjah satu pot hiking. Tak tahu lah, satu ke dua tu. Aku rasa macam ada lagi. Aku nak terjah pot hiking yang ada dekat Jitera lah. Jadi aku nak pergi Bukit Malau. Abang-abang ni berjogging. Aku malas nak jogging. Hiking aku wajib. Saya jalan lane ni macam mana? Pening aku tengok lane jalan. Rupa Bukit Malau depan-depan aku ni. Rasa macam dia dah ni. Bukit Malau. Aku keliru lah. Dia punya lane ni macam mana Pasal apa lane yang tengah-tengah ni dia blur sangat ni. Tapi lane jalan kaki ke motor aku tak sure lah. Terang pula warna biru-biru. Oh, kena naik atas tu lah. Jangan lelaki muda aku jatuh, tolong lah. Sorry lah, kereta belakang kalau aku lambat. Tak pernah main weh. Kalau aku jadi lane hogger lah. Jangan lelaki muda aku jatuh, tolong lah. Tolong lah. Aku dah kata kamera. A few moments later. Dia macam ada vibe Bukit Hish. Oh, ni ada construction. Nak ikut mana kan? Jalan macam banyak. Aku nak pergi bertanya orang. Bismillah. Aku nampak ada depa nak ikut sini. Ada orang tu ke sana bai. Ada ke mana? Ikut ni kot noh. Bismillah. Senang je kot. Oh, dia punya salam pengenalan. Terus macam ni tali-tali. Ni tak baru start. Belum. Tengah-tengah lagi. Ni landai ni.
Senang ni. Tu hamba tengok. Pacak weh. Baru start. Tapi aku ada buat agak lah. Aku ada buat agak kajian Bukit Malau tak tinggi mana pun, 150 lah meter. Tapi aku tak expect pun track dia tak senang bai. Lepas tu aku buat kajian lagi track nak ke sampai atas tu dia banyak. Dan puncak dia pun banyak agak. Menarik agak. Main aku abad aku kat. Tengok jadi ke mana. Menakutkan aku tengok benda ni. Macam nak sampai ni. Cerah ni kat luar ni. Tak benar weh. Lek lu. Mana kok ni lah. Ni tak. Boleh tahan pai track dia. Aku tak pergi gym buat leg day pun tak apa. Nap menatang ni. Boleh. Pelan-pelan. Bismillah. Peluh aku weh. Ada 150 pun. Oi gila kau. Ni macam nak sampai ni. Apa? Ini makcik tadi ke? Apa hangpa cenoi ingat? Aku ni lambat pun sampai dulu. Aduh, macam mana? Kuih cerah ni mampu ya belasah lah. Finally.
macam Bukit H bhai. Ada kabel ni. Bawah ni ada rumah-rumah. Daripada aku main Bukit H, baik aku main sini je. Sekejap aku nak turun kot ni. Senang tengok. Turun mana jalan tu. Dia pusing balik Rupanya sana kan ada bukit lagi kan, sebelah tu kan. Situlah puncak yang lain. Tapi tadi aku ada agak sembang-sembang dengan orang sini lah. Dia kata kalau nak ke sana tu elok pergi dengan guide lah. Tapi aku macam nak pergi lah, sebab tak penat weh. Takkan nak sini lah. Tengok saya ada apa. Kalau ni macam menarik perhatian aku lah. Nah, aku pergi tak dalam pun, aku pergi elok-elok ni je. Tu ada orang, aku nampak orang. Lepas tu mesti lepas balik dari puncak lain. Malah aku nak pergi. Nanti aku main bila-bila aku masuk lah situ. Much later. Dia landai-landai tapi dia licin bhai. Risau aku nak turun ni. Kali terlentang ke bawah weh. Sini 4x4 boleh naik ke? Selamat aku dia pun naik. Aku rasa lama dah aku turun ni. Kan aku terjun lagi insta ni sampai. Buatlah ni, buatlah gelongsong ke. Boleh aku turun-turun. Mau buat slide kat ni kan, kat laluan ni. Seorang tu kutip mah sikit, RM2 ke sekali naik. Kan nak boleh buat duit kat situ. Tak semua orang suka turun-turun macam ni. Lama betul uncle dengan auntie tu. Dah tadi aku nampak dia pun. Kalau hampa tak buat slide pun, buat ni Flying Fox, lagi boleh buat duit. Bukit ni yang aku rasa macam takat-takat nak panah-panahkan kaki je. Aku gerak dulu. Jangan lupa untuk subscribe aku punya YouTube. Gerak dulu. Assalamualaikum.